قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu situ dulu tak tengok. Dan ketahui olehmu wahai talib. Siapa talib? Penuntut ilmu. Bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Tuan-tuan muslimin, muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, disunting dan disempurnakan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam muqaddimah kitab ini, masih bicara berkenaan dengan niat menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu ni, Al-Imam Al-Ghazali membahagikan kepada 3 golongan orang yang menuntut ilmu. Kata Syekh, dan ketahui olehmu wahai talib. Talib bahasa Arab. Dalam kurungan tu dia terjemah wahai penuntut ilmu. Sini ni dia panggil, dia seru kita sebagai orang yang menuntut ilmu ni supaya kita sedar bahawa menuntut ilmu ni bukan sekadar mengisi akal kita. Bahkan lebih jauh daripada tu, menuntut ilmu ni sebenarnya perjalanan seseorang menuju Allah. Jadi dia panggil wahai penuntut ilmu. Nama lagi pun talibul ilmi, bukan talibud dunya, bukan talibul jah, bukan talibul mal, bukan menuntut yang lain, tapi menuntut ilmu, ilmu yang membawa seseorang itu kepada Tuhan. Jadi kata Syekh bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara, yakni pada niat. Pada niat orang yang menuntut ilmu ni terbahagi kepada 3. Sebab saya sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Dari segi zahir sama. Kita-kita yang ada di dalam masjid ni dalam situasi dan kondisi macam mana pun kita, ada yang mengadap kitab, ada yang sandar saja, ada yang menulis, ada yang mendengar, ada yang lena dah. Ada kan tak nampak, tak saja. Macam-macam kan. Tapi duduk dalam majlis ilmu. So zahirnya nampak duduk dalam majlis ilmu sebagai talib, sebagai penuntut ilmu. Kalau nak nampak lagi, kita pergi di institusi pendidikan, budak-budak di universiti, atau budak-budak mengaji tu belakang tu, budak-budak di sekolah, di pondok, di ma'had tahfiz, di pesantren, di apa tak kira.
nama tempat pengajian tu. Zahir tu semua nampak duduk mengaji. Jenis dalam kelas, dalam halaqah, dalam zawiyah, tak kira lah. Nama dia talibul ilmi. 100, 30. Kalau kita dulu zaman sekolah, berapa sekolah tuan-tuan? 40 lah. 40 sekolah. Sekarang ni tak ada dah kot 40 sekolah. Pening cikgu kalau 40 sekolah. Maknanya 40 orang tu, kalau jenis mengaji di pesantren, maknanya 100, 1000 tu semua duduk mengaji. Tapi dalam ramai-ramai tu, semua tu berbeza pada niat mereka. Balik kepada hadis innamal a'malu binniyat. Kalau mereka duduk dengan niat nak cari ilmu tu kerana nak cari redha Tuhan, duduk dalam golongan yang keberapa nanti kita akan tengok satu-satu lah. Boleh jadi ada yang duduk dalam tu, aku nak jadi mufti nanti. Target dia hijau dah. Baru duduk selo depan Tok Guru Alif botol baru belajar, aku nak jadi mufti ni. Duduk dalam golongan yang keberapa nanti? Kita-kita yang ada dalam masjid ni tak nampak dah benda-benda tu sebab kita nak baik kiamat dah tuan-tuan dah. Kau ada lagi tuan-tuan nak jadi mufti? Dah tuan-tuan, kita nak jadi mufti tak layak dah. Tengok umur pun tak layak dah kita. Bukan nak jadi mufti, nak jadi pengurusi masjid tak layak dah umur. Tu budak-budak yang duduk mengaji sekarang ni nak jadi apa? Nak jadi selebriti ya dia tak? Sebab apa? Selebriti boleh buka yayasan dia tak? Bila buka yayasan dia kata banyak duit boleh masuk, rakyat Malaysia pun murah dia tak? Lepas tu 10% boleh ambil daripada situ atas nama urusan. Buat kerja boleh dapat 10%. Kalau sejuta, 10% daripada sejuta. Kaya dia tak? Baru duk mula langkah hari suai kenal universiti. Baru duduk di hari suai kenal universiti. Niat nak jadi itu ini dah. Tu depan nanti dia akan sebut duduk di golongan mana. Sebab tu dia panggil tu, "Hei talibul ilmi, ingatlah mengaji ni tujuan dia ialah bukan nak isi dalam kepala tu maklumat semata-mata. Tu makin bertambah maklumat maknanya makin mu kenal dah Allah Taala. Tu tujuan dia. Lepas tu ilmu sini ni ilmu syariat lah. Sebab ilmu syariat ilmu yang paling afdal sekali. Jangan pula ilmu yang paling afdal diguna niatnya pada perkara yang paling lekeh, iaitu dunia. Sebab Imam Ghazali sebelum masuk bab, dia betul dulu niat kita yang mengaji ataupun baca kitab dia baik. Bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu, yakni pada niat tu 3 perkara, 3 golongan lah. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat dan tiada menghendaki ia yang menuntut ilmu tu melainkan kerana Allah dan negeri akhirat. Gitu. Yang pertama, ni golongan cantik ni. Golongan yang menuntut ilmu kerana nak jadikan ilmu tu bekal akhirat. Dan dia tak cari dalam menuntut ilmu tu kecuali Allah Ta'ala dan hari akhirat sahaja. Maka kata Syekh, mereka itu orang yang mendapat kemenangan di dunia dan akhirat, iaitu yang dinamakan mereka itu al-muttaqin, seperti firman Allah Ta'ala. Ni orang yang cari akhirat dalam menuntut ilmu. Supaya tuan-tuan lah, supaya tuan-tuan duk mengaji di masjid lah. Kita orang yang dah berumur ni tak ada niat dah nak cari harta. Kau tuan-tuan mengaji di masjid ni nak jadi asatizah, nak mengajar di masjid-masjid pula lah. Nanti bolehlah RM1, RM2 masjid bagi. Tak ada dah kita kan.
Sebab apa? Sebab kita berasa tak layak dah nak jadi asatizahnya dengan umur kita sekarang ni. Habis tu ngaji nak baik amal. Nak betul semayang kita, nak betul bacaan kita, nak betul niat kita, nak betul zahir, nak betul batin kita. Tu ialah kita ngaji. Tak ada dah nak jadi ustaz lah dia tu. Pas tak ada tuan-tuan dalam sejarah rasanya. Daripada kuliah maghrib masjid surat lah seorang alim ulama dah ada. Tak, tuan-tuan duduk pun nyanda biasa gitu. Tak lahir lah, ulama besar lahir daripada mana? Kuliah maghrib 30 minit dah. Dia kena lalu sistem dia. Dia ada disiplin dia. Dia ada silibus dia. Kita lalu satu-satu silibus daripada rendah ke tinggi. Ilmu apa? Usuluddin, fiqhnya, tasawufnya, apa lagi cabang-cabang ilmu, tafsirnya, hadisnya dan sebagainya. Barulah boleh jadi orang alim. Macam kalau tuan-tuan tengok kelas yang Maulana Ahmad Lutfi buat di Madrasah Seri Petaling. Kadang-kadang dia buat live juga. Dia baca kitab depan-depan anak murid dia. Depan anak murid dia, kita araklah dia baca. Pada masa tu dia mengajar tak serupa dengan dia mengajar kita. Dia yang mana yang perlu dihafal oleh talibul ilmi, mana yang kena hafal. Seperti saya pernah tengok dalam live lah. Bukan saya sebut dah ke dalam pertemuan sebelum ni, yang ni kena ingat. Kalau tak ingat yang ni tak boleh jadi alim. Kita sini tak ada ke tuan-tuan? Ada balik buat homework, balik hafal? Tak ada dah tuan-tuan. Ada mari dengar, lepas tu balik. Mari esok dengar pun tak balik. Sebab bukan niat kita nak jadi orang alim dah. Yang jenis ingat berapa rukun, berapa syarat, berapa perkara yang membatalkan ke apa ke, semua tu duduk dalam kepala orang alim. Adapun kita ni boleh betul amal ibadat sikit sebanyak pun rasa lega dah satu malam. Boleh betul niat kita dalam beramal ibadat pun rasa okey dah malam ni dapat sepatah selidah daripada asatizah yang mengajar. Adapun orang yang nak jadi alim tak boleh macam tu, disiplin dia. Baik. Cuma nak sebutnya niat nak cari akhirat, bukan nak cari selain daripada akhirat ataupun selain daripada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, orang ni akan mendapat kemenangan di dunia. Bukan setakat di akhirat dia dapat kemenangan, di dunia tu dapat kemenangan dah. Supaya apa kemenangan yang boleh dapat di dunia ni? Allah Ta'ala kurniakan kepada dia hati yang tenang. Dalam mengaji itu Allah Ta'ala kurniakan ketenangan kepada hati. Allah Ta'ala kurniakan ilmu dia jadi berkat. Walau sedikit, walau sepatah selidah, tapi orang boleh ambil manfaat daripada ilmu dia. Orang boleh tumpang kebaikan yang ada pada dia berkat ilmu dia. Boleh jadi Allah Ta'ala berikan dari sudut dihormati kerana akhlak dia. Dia mengajar, dia beramal dengan ilmu dia, siapa orang hormat dia sebagai orang yang berilmu. Bukan kerana dia ada ijazah, ada gelaran, ada kedudukan, ada kekayaan, tidak, tapi kerana akhlak yang ada pada dia, ahlul ilmi, seorang hormat pada dia. Bahkan boleh jadi Allah Ta'ala kurniakan dari sudut apa? Mudah untuk beramal ibadah. Ini para masyayikh kadang-kadang keikhlasan dia macam tu. Tujuan dia ialah nak mendidik ummah dia, tak cari untung apa-apa. Saya ingat saya pernah follow masa Syekh mari. Orang bawa Syekh pergi ke Shah Alam, majlis dalam dewan. Tapi majlis itu untuk muslimat. Bila majlis untuk muslimat je, muslimat ni biasa sebelum kuliah tu lagi dia letak dah lah atas meja sampul, supaya saya kuliah duha di Masjid Menjelara.
Masjid Al-Imam Al-Ghazali, kuliah duha ni muslimat saja. Muslimat ni memang rajin ngaji. Muslim ni memang malas ngaji. Muslimat memang rajin ngaji. Kuliah duha muslimat dulu. Lepas tu saya berhenti lah. Sebelum kita kuliah tu dia letak dah. Syekh begitu lah. Ada dah atas meja dia. Dia tak perasan lagi. Lepas habis kuliah tu, muslimat bagi tahu dia sampul atas meja. Syekh pun ambil buka, tengok duit. Orang tak biasa macam tu. Bagi para masyayikh yang jujur, yang memang tak ada dalam kepala dia nak cari keduniaan, so dia akan pelik. Apa ni? Tu nak cerita pengalaman para masyayikh yang datang daripada luar, tapi sebab kerana murid-murid dia ada di Malaysia, ramai murid-murid dia yang ada di Malaysia yang perlukan kepada didikan dan tarbiyah dia. Bukan dia datang kerana dia nak dapat duit bayaran daripada murid-murid dia. Murid-murid dia bukan orang kaya-kaya juga pun kadang-kadang. Tapi datang tu sebab apa? Sebab nak mendidik murid-murid dia. Bila datang, dia buat majlis zikir, dia buat khalwah. Maka daripada situlah berlaku peningkatan rohani murid. Sebab dia belum mengamanahkan kepada khalifah yang ada di sini, maknanya dia hanya yang boleh buat. Tapi kalau ada anak murid yang dia dah amanahkan untuk ganti, maknanya murid tu boleh ganti. Tu bergantung kepada guru lah, nak membenarkan anak murid dia buat ataupun tidak, nak mengijazahkan anak murid dia ataupun tidak. Bukan saja sebab bukan bila kita mengajar kita boleh bagi ijazah, tidak. Bukan semudah tu. Bila kita diizin untuk mengijazah, baru boleh mengijazah. Jadi nak sebutnya ialah bagaimana para masyayikh ni ikhlas dalam menuntut, dalam mengajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengajar, ikhlas dia kerana Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala boleh bagi kemenangan, kejayaan pada mereka di dunia lagi dalam bentuk apa? Hati tenang, ilmu dia diberkati, dihormati dia, disanjung, kemudian mudah dalam beramal ibadat. Itu di antara perkara yang ulama sebut. Bila niat kita ikhlas dalam mengaji, itu dunia. Boleh jadi juga kemenangan disebut sini datangnya di akhirat. Yang ni di akhirat maknanya balasan yang lagi besar lah. Apa Allah Ta'ala boleh bagi pada kita kalau kita ni menuntut ilmu semata-mata nak cari redha Allah, nak baiki amal, nak betul niat kita, nak bersihkan hati kita daripada mazmumah, nak amal syariat Allah Ta'ala, nak beroleh redha Allah Ta'ala. Itu antara niat-niat yang boleh kita niat dalam ngaji. Akhirat nanti antara yang kita dapat ialah ampun daripada Allah. Keampunan daripada Allah Ta'ala ni sebesar-besar anugerah lah. Nak apa lagi di akhirat sana? Tak ada dosa lah. Kalau ada dosa tak boleh terus ke syurga. Patut nak apa di akhirat sana? Mesti nak keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka orang yang mengaji betul-betul nak akhirat, nak cari redha Allah, di akhirat nanti dia dapat pengampunan daripada Allah. Dunia dapat dah, ada hadis sebelum ni. Makhluk-makhluk dalam laut minta ampun bagi pihak diri kita yang keluar daripada rumah mari mengaji ni. Di akhirat Tuhan ampun pula orang ni. Dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Dapat pahala tu confirm. Pahala bila kita mengaji. Dapat syurga tu ya. Itu semua tu benda-benda besar yang tak boleh ditukar ganti dengan niat-niat yang tak betul dalam pengajian. Baik. Jadi kemenangan dunia, orang ini dinamakan mereka itu al-muttaqin. Kenapa dinamakan muttaqin? Sebab ilmu yang mereka belajar melahirkan takwa. Sebab ilmu yang mereka belajar melahirkan takwa. Sebab tu Al-Imam Malik sebut al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Maknanya daripada ilmu tu nanti pun juga akan melahirkan adab. Adab itulah takwa. Takwa itulah adab juga. Adab dengan Allah Ta'ala sebahagian daripada makna takwa lah.
Berasa tak kena buat macam ni dengan Allah Ta'ala. Ya, tu adab dengan Allah Ta'ala. Kenapa rasa macam tu? Sebab hati kita ada rasa beringat. Beringat itulah takwa. Dia akan jadi beradab dengan manusia, beradab dengan siapa-siapa je. Sebab apa? Sebab ilmu yang dia belajar tu melahirkan takwa, bukan sebab apa? Bukan sekadar memperbanyakkan maklumat dalam kepala, tapi menatijahkan luaran kita ni jadi orang yang beradab. Jadi orang yang bertakwa. Itu takwa. Baik. Dalilnya disebut seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahawasanya Allah itu kasih akan orang yang muttaqi. Surah At-Taubah, surah nombor 9 ayat nombor 4. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ambil oleh kamu bekal di alam akhirat, bahawasanya yang lebih baik daripada bekal itu ialah takut akan Allah Ta'ala. Itu sebagaimana musafir. Sebagaimana musafir memerlukan bekal, begitulah ibaratnya nak menuju akhirat. Kena ada bekal juga. Antara bekalnya ialah ilmu. Ilmu dulu sebelum amal. Nak berbekal dengan amal, kena berbekal dengan ilmu dulu. Mana boleh nak berbekal dengan amal tu kalau tak ada ilmu? Boleh jadi tak sah amal kalau tak ada ilmu. Sah amal zahir, tak sah batin pula. Sebab apa? Tak ikhlas. Kan sebut dah kan di Masjid Sungai Mulia, bab ikhlas. Bukan sunnah nak ikhlas. Bahkan ada ulama kata antara yang paling payah sekali ialah nak ikhlas. Lepas tu dakik pula, daripada sebesar-besar sampailah sehalus-halus. Daripada sebesar-besar contoh ikhlas sampailah sehalus-halus ikhlas. Makin kita faham, makin kita rasa tak ikhlas dalam beramal. Jadi bekal untuk menuju akhirat ialah melalui ilmu dulu, lepas tu barulah beramal. Kalau kita tak mengaji ilmu, maknanya macam mana nak berbekal untuk akhirat? Sedangkan musafir, setiap musafir memang memerlukan bekal. Atas dunia ni pun kita nampak. Baik. Dan makna takwa itu ialah, ni makna paling simple ni dia bagi ni, mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, seperti yang lagi akan tersebut makna takwa itu di dalam kitab ni. Nanti disebut di tempat dia. Baik, habis satu golongan. Agak-agak kita duduk sini, golongan yang pertama ni dalam mengaji. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu syarak. Sebab sini tempat mengaji ilmu syarak je. Kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia, dan kerana mendapat kemuliaan dan kemegahan. Itu tujuan dia mengaji. Tujuan dia ialah kerana dengan ilmu tu nak menolong akan kehidupannya di dalam dunia ni. Dia minta daripada mengaji itu, dunialah tujuan utama dia. Situ salahnya. Bukan semua yang dia sebut tu, kemuliaan, kemegahan, apa lagi, harta, bukan secara mutlak salah, tidak. Tapi yang salah ni bila itu yang jadi keutamaan di dalam menuntut ilmu. Dunia tu jadi tujuan utama di dalam menuntut ilmu. Kemuliaan, kemegahan dan harta tu jadi tujuan utama dalam menuntut ilmu. Yang tu yang jadi salah. Adapun kalau yang tu duduk niat yang ke-10, yang ke berapa, tu tak ada masalah. Melalui ilmu kita hijau menyampaikan ilmu, dapatlah ganjaran sikit sebanyak.
Dengan kita duk menyampaikan ilmu, orang muliakan kita, orang kenali kita, tapi bukan niat kita dalam mengaji. Niat kita mengaji nak jadi orang berilmu je. Duduk 10 tahun ngaji contohnya, 5 tahun ngaji, 4 tahun ngaji di peringkat universiti, daripada sekolah menengah 5 tahun dah, sekolah rendah 6 tahun deh, sekolah menengah 5 tahun, sebelah dah 4 tahun, peringkat universiti 15 tahun. 15 tahun campur dengan ngaji-ngaji lain lagi. Gila 20 tahun contohnya, keluarlah dia jadi orang alim. Dengan orang tengok kredibiliti yang ada pada dia, orang kata layak dia ni dilantik jadi mufti. Maknanya ni asal dia bukan nak jadi mufti, nak jadi orang yang berilmu, tapi orang tengok ilmu dia ni layak ni diangkat jadi mufti. Macam Dr. Zul kan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, tuan-tuan waktu mengaji dia sangat humble. Waktu mengaji, saya kenal dia waktu mengaji, tapi dia tak ingat lah sayanya. Saya pergi masa dia duduk mengaji di Syria, maknanya dia habis dah mengaji di Madinah, dia buat master di Syria. Saya pergi masuk Syria tu, pergi duduk rumah dia. Sebab pergi dengan budak Terengganu kan, dia duduk rumah dia. Dia budak Semazar. Budak Semazar ni budak hebat. Budak-budak Semazar Terengganu maknanya budak-budak hebat. Dr. Zul ni budak Semazar, member saya ni pun budak Semazar juga. Jadi pergi duduk rumah dia, humble dia tuan-tuan. Pakai jubah tiap-tiap hari, pakai selipar Jepun, heret selipar tu. Serius orang kata. Pergi temu dengan Syekh ni. Kita pergi rumah dia, dia bawa pergi temu dengan Syekh. Jumpa dengan Syekh ni, jumpa dengan Syekh ni, masuk majlis tu, masuk majlis ni, ngaji, dengar. Ada seorang lagi serupa juga dengan dia, Nick Nazmi. Pun macam tu juga, buat master di Jordan, di Yarmouk dia buat master. Masa tu saya baca kitab Iqna dengan Said Nazmi, Said Nazmi. Pun selamba juga, orang Terengganu juga. Pakai jubah, pakai selipar Jepun gitu. Tapi bila baca kitab kan, alim lah, nampak ilmu keluar daripada mulut dia. Tak payah catat-catat apa ilmu tu keluar di mulut. Tu barakah ilmu dia ngaji. Sebab apa? Nak ilmu. Nak cerita niat dia ngaji memang nak ilmu. Tapi bila balik sini orang tengok ni layak, tak layak ni ngajar di sekolah ni kan contoh. Tak layak ni duduk di sekolah rendah ni. Macam Ustaz Hazri Al-Bindani. Ustaz Hazri Al-Bindani ni asalnya posting sekolah rendah. Duk mengajar sekolah rendah. Belah Bukit Beruntung tu kok. Kalau tak salah saya. Duk mengajar sekolah rendah dengan ilmu yang ada pada dia tu. Lepas tu bila kerajaan mewujudkan ni ulul albab, kerajaan nak cari para asatizah yang hafizul Quran ni, barulah tarik mana-mana asatizah yang hafal Quran, mari masuk ke tempat ke institusi sekolah menengah. Level ilmu dia tak duduk selevel tu lagi. Bila dia duduk situ orang panggil pula bina itu, bina ni di peringkat kementerian, sekali dengan lecturer universiti rujuk dia lagi. Maknanya level dia bukan duduk sekolah menengah, apatah lagi duduk sekolah rendah. Pas niat dia kan tuan-tuan nak duduk di mana-mana. Anak dia sekolah di tempat saya mengajar. Anak dia bijak juga. Bijak. Lepas tu bila bijak, bahasa Arab pun bijak, subjek lain pun bijak, dapat straight A anak dia, 10A kalau tak silap anak dia. Minta IPG jadi cikgu. IPG ni dia akan keluar nanti selepas habis pergi ke sekolah rendah. Saya cakap dengan Ustaz Azri, saya kata Ustaz, anak Ustaz ni bijak ni. Rugi kalau dia pergi ke sekolah rendah. Ustaz Azri jawab, saya dulu pun sekolah rendah juga Ustaz. Tapi tengok apa yang Tuhan atur. Lain kata cerita dia. Dia didik jiwa kita. Kita duk berasa macam kita tu habis sekolah, habis IPG, sekolah rendah. Tahu Tuhan atur. Walaupun saluran tu sekolah rendah, kalau Tuhan nak tak pergi universiti.
Tu cara dia berfikir tak serupa lah dengan cara kita fikir. Cuma nak sebutnya, orang ngaji tak ada niat nak jawabkan. Tapi bila Allah Ta'ala nak angkat, naik dia. Kadang-kadang barakah tu mari daripada barakah sohbah kadang-kadang. Barakah sohbah dengan guru. Jadi naik orang ni. Sebab apa? Barakah sohbah dia dengan guru. Melalui guru dia, orang angkat naik dia. Bukan sebab dia sendiri promote diri dia dah. Tapi barakah daripada guru tu akhirnya orang kenal, orang angkat dia naik. Nak ceritanya ialah niat kerana nak menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala nak, dia akan naik dah. Duduk di tempat yang selayaknya. Rajulun munasib fi makanin munasib, orang Arab biasa guna. Lelaki yang sesuai duduk di tempat yang sesuai. Tapi ada orang yang duduk di golongan yang kedua, awal-awal lagi duduk mengaji tu niat nak jadi apa dah. Itu keluar dalam thread ke apa. Ada orang post ke dalam Facebook kita. Ada orang post, saya sangat-sangat tak setuju mutawif bukan daripada kalangan asatizah. Orang pun pakat komen bawah tu, ya saya pun setuju, sebabnya gini. Orang yang bukan background asatizah nak jadi mutawif pergi kursus. Kursus tu berapa hari? Katakanlah 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Keluar dia jadi mutawif. Bawa tuan-tuan pergi umrah. Tuan-tuan rasa boleh berpapah ke dengan tangan orang macam tu? Orang yang bukan dalam bidang syariah, tapi dia nampak jadi mutawif ni untung banyak. Waktu saya pergi umrah tuan-tuan, mutawif yang akan bawa ni, kita naik ekonomi, dia naik bisnes. Dia seorang-seorang dia naik bisnes. Daripada Kuala Lumpur pergi ke sana naik bisnes, balik naik bisnes. Banyak dibayar tu. Background bukan background agama dia. Boleh cakap Arab sepatah 2 patah. Tu pun dia kata, ustaz saya hafal perkataan tu. Dia cerita sendiri pada saya. Dia bukan orang Arab, belajar negara Arab. Dia bukan orang yang dalam bidang Arab pun. Saya hafal kata-kataan tu. Lepas tu orang sana cakap Melayu dah tuan-tuan. Kopiah seluruhan itu tuan-tuan. Jubah kurma cakap Melayu dah. Bukan susah apa. Nak cerita. Tapi akhirnya mutawif saya ni dia ada isu juga, isu keuangan. Akhirnya viral satu hari tu. Tapi selepas saya balik dah, maknanya ada isu keuangan, ambil duit, lepas tu tak bawa jemaah pergi ke situ ke sini sebagainya lah. Cuma nak sebutnya ialah ada orang yang jadikan ilmu agama ni nampak duit. Ini yang golongan yang kedua, bahaya. Sepatutnya agamawan yang ngaji bidang haji dan umrah, yang alim dalam bidang fiqh haji dan umrah, yang ni lah yang jadi mutawifnya, yang kedepannya. Bukan yang pergi kursus 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam baru jadi mutawif dah. Tapi kalau kita bercakap macam ni, orang terasa betul tak? Ya, sebab sekarang ni orang letak dalam trend apa kerja yang boleh dibuat untuk dapat side income, orang pun share. Kalau kerja tu melalui YouTube, melalui TikTok tu okey lagi lah. Kau buat konten je, kau jual barang je, barang tak payah ada pun dengan kau, engkau promote je barang orang tu. Saya pun belajar juga tu, tak buat ya. Tengok orang duk cerita, orang belajar lah kita. Cuma nak sebutnya ialah yang agama tak boleh buat macam tu. Pergi kursus 3 hari 2 malam, mari masjid mengajar tentang apa? Solat yang betul sebagaimana Nabi buat. Tak boleh macam tu. Kena orang yang mengaji alim dalam bidang fiqh solat, maka dia boleh mengajar bab solat. Sebab tu kita nak mengaji, tengok-tengok guru yang mengajar. Ni nak ceritanya orang yang betul-betul mengaji kerana ilmu. Ni golongan yang kedua ni, awal-awal lagi mengaji ni kerana nak dunia, letak dunia keutamaan dia, dan kerana mendapat. Yang terbaru ni apa tuan-tuan? Hijannah ni. Ada perempuan tu yang menulis buku, ayat Quran dia 1 page tu atas sampai bawah tu bukan ayat Quran.
Dia minta maaf macam tu ya. Buku dah dijual dah, orang dah beli dah buku dia. Tengok, bukan ayat Quran. Saya tengok tu, kiri kanan bukan ayat Quran. Kita baca, kita tahu dah, ini bukan bahasa Tuhan ni macam ni. Bahasa pun bahasa tak cantik. Kita orang ngaji bahasa Arab mesti tahu ini bukan bahasa Tuhan ni. Tapi boleh keluar buku dia, boleh dijual, orang dah beli. Dia pun buatlah statement, saya mohon maaf. Orang marah bawah tu. Kenapa tak kutip balik buku tu? Tak bagi refund balik buku orang beli dah. Tu nak cerita orang yang tak ada background agama nak tulis juga tentang agama. Dia tak tulis agama direct, tapi dia tulis motivasi. Motivasi ni nak suruh nampak keagamaan. Dia buat ayat Quran. Ayat Quran daripada mana? Tanya Syekh ChatGPT. Nabi hancus. Tanya ChatGPT ayat Quran. ChatGPT ni dia kena kenal dulu kita siapa. Kalau dia tak kenal kita siapa, dia kelentong dia. Itu Mufti Pulau Pinang. Mufti Pulau Pinang ni Prof Madia, nama apa dia tuan-tuan? Dia senior waktu saya mengaji Jordan dulu. Cuma dia sebut dalam Radio Zayan, dia sebut apa yang disebut oleh ChatGPT ni kadang-kadang tak betul. Dia buat mari hadis, dia kata hadis ni sahih. Bila kita cek tak sahih pun. Kalau asatizah jadikan ChatGPT rujukan untuk mengajar, nayolah tuan-tuan mengaji. Tuan-tuan duk dengar ustaz tu bercakap lantang, sedap ustaz tu mengajar. Rujukan dia ChatGPT, tak ada apa-apa. Tak ada barakah dah ilmu tuan-tuan ngaji. Sebab tu zaman hari ni tuan-tuan orang mengaji ilmu ni kadang-kadang awal-awal lagi dia nampak dah apa benda yang dia nak dalam dia menuntut ilmu ni. Ni rugi duduk di golongan yang kedua. Jadi dunia jadi keutamaan. Dan kerana mendapat kemuliaan nak suruh orang hormat dia, dan kemegahan ni umbul jahat. Seperti kita sebut dah di Sungai Mulia. Ni tak ikhlas ni ngaji. Kenapa? Kerana nak kemuliaan, kerana nak kemegahan. Lepas tu di akhirat hadis Muslim saya sebut dah. Alam tukarram, bila dia pergi di akhirat, aku kan asatizah, dia mengajar orang. Ramai beramal disebabkan aku mengajar. Ramai reti agama kan aku mengajar. Tanya pahala pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tak jawab, alam tukarram, bukankah engkau di dunia dulu dah dihormati dah? Orang hormatkan padamu, membangun je orang pergi salam, orang cium tangan. Alam turakhas laka fil bai' wasyira, bukankah bila pergi kedai, masuk dalam kedai makan, ada orang kenal, orang pun belanja, orang bayar. Ustaz tak payah bayar, saya belanja hari ni. Nak beli barang, tak apa ustaz, saya jual pada orang lain 50, saya jual pada ustaz RM25 je durian musang ni, contoh. Sebab apa? Ustaz duk mengajar, saya kenal. Alam turakhas laka fil bai' wasyira. Banyak lagi lah soalan-soalannya. Bukankah semua tu mudah pada atas dunia dulu, kata Allah Ta'ala? Kalau gitu, faqad akhadta jazaan, mu ambil dah pahala mu atas dunia dulu, tak ada lah di akhirat ni. Ya ni. Mu nak kemuliaan mu dapat dah, mu nak kemegahan mu dapat dah, mu nak dunia mu dapat dah, mu nak apa mu dapat dah. Di akhirat tak ada lah pahala. Nak apa lagi? Dan kerana mendapat harta, tu ngaji kerana nak pada harta. Tu bila ilmu dijual. Bila ilmu dijual, fatwa boleh berubah disebabkan oleh imbuhan. Boleh jadi berlaku. Fatwa berubah disebabkan oleh ada bayaran. Ada bayar, ubah ustaz sikit fatwa ni tak untung ni kalau kita macam ni. Ubah fatwa sebab apa? Ada bayaran rupanya, duit bawah meja ni. Berubah. Begitu juga dakwah tak berlaku kecuali bila dibayar. Yang tu niat daripada awal dalam menuntut ilmu macam tu salah. Nak ngaji je, ngaji niat kerana nak ilmu Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala letak kita di medan dakwah. Dalam medan dakwah ni orang Allah ambil, tak salah, duit halal tu melalui ngajar itu. Melalui ngajar tu orang bagi pada kita. Kita mengajar muqaddam, orang bagi. Kita mengajar Quran, orang bagi. Kita pergi ngajar di masjid seorang, orang bagi. Kita buat apa-apa orang bagi. Tu ambil.
Niat kita? Niat tak ada niat pun. Waktu dulu-dulu ngaji tak ada niat pun nak jadi penceramah. Tahu-tahu jadi penceramah. Tahu-tahu jadi pengkuliah. Tak ada niat pun dulu nak jadi pengkuliah. Tahu-tahu jadi pengkuliah. Mana tahu-tahu tu tak ada dalam niat awal. Tak apa kita. Sebab kerja tu tak salah. Mencari ilmu, mengajar, kemudian diberi imbuhan, itu tak salah. Bahkan ramai je asatizah kita yang yang mengajar sepenuh masa. Itu. Sepenuh masa khidmat dia pada mengajar masjid sunnah. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah asar ada. Tak ada dia tuan-tuan pun malas juga. Kuliah apa lagi? Kuliah muslimah, kuliah muslimin, Quran, apa lagi tuan-tuan? Di office, di pejabat dan sebagainya. Office pejabat sama je ayat Piramli. Cuma nak sebutnya ada lah macam tu. Tapi niat asal dia tak ada. Tak terfikir. Tapi kadang-kadang ujian bagi pula dari sudut tu. Supaya apa? Supaya tak ikhlas, jadi fokus kepada harta benda pula. Baik. Macam ada asatizah. Ini cerita tuan-tuan ni. Cerita tuan-tuan. Saya jadi imam tarawih, kan? Ada ustaz datang kuliah. Lepas kuliah lepas habis semua, kata ustaz mengajar ke Masjid Lama Batu Enam. Kata saya mengajar. Nama pun tu ustaz, saya jenis nama, payah ingat nama orang. Saya mengajar. Ustaz mengajar Masjid Batu Enam, bayaran dia cepat ke lambat ustaz? Saya pun tanya ustaz, kerja kat mana? Dia kata saya pendakwah bebas. Maknanya sepenuh masa dia kerja tu. Sepenuh masa dia kerja tu. Kalau dia buat kerja lain mungkin dia tak kisah. Tapi kalau dia sepenuh masa buat kerja tu, memang dia jagalah benda tu. Cepat ke lambat? Saya kata, saya pun tak perasan. Kadang-kadang bunyi ceng tu, saya pun cek, ni daripada mana? Tengok mesej jamaah. Yang bila ni jamaah? Silap masuk ke? Ataupun yang bila? Jamaah kata, betul dah ustaz, yang 2-3 minggu lepas. Oh ya, okey. Tak apalah sebab saya kerja lain. Dia ni memang fokus yang tu. Ada member saya, member sekolah rendah, member sekolah menengah, duk mengajar sekitar Kuala Lumpur, masih dalam golongan asnaf. Dia pernah mari sini tuan-tuan. Saya pernah tengok video dia main mengajar sini. Tapi saya tak sebutlah nama dia. Cuma dia dalam grup tu disebut, saya masih dalam grup asnaf bandar. Maknanya kalau siapa-siapa nak bagi zakat, boleh bagi zakat pada dia. Orang yang full time macam tu, tuan-tuan jangan buat macam tu, nyanyo dia. Kalau tuan-tuan buat kerja pasang paip, seminggu dak lagi Allah nyanyo lah. Tuan-tuan baiki kereta, 2 minggu dak lagi nyanyo. Tu yang betul-betul saya temu tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat pada saya tak apa, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya makan gaji. Kerajaan Madani bayar. Gitu tuan-tuan. Sorry tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilihan raya sensitif sikit. Jadi kadang-kadang mengganggu niat dia. Asal dia memang nak mengajar agama. Tapi disebabkan Allah Ta'ala letak dia mengajar tu, itulah sumber untuk dia bayar anak sekolah, untuk susu anak dia. Pas susu anak dia tak boleh minum susu murah. Susu murah dia jadi gatal. Kena susu 100. Ya Rabbi, ada jadi macam tu tuan-tuan. Member-member cerita anak dia kalau susu murah, kerap pergi klinik. Kalau susu 100, okey, tak pergi klinik. Dah kalau 100, ting kecil, bukan besar. Tuan-tuan bayanglah orang nak serba hidup gitu. Saya dengar orang macam tu, saya tanya tu. Ada ustaz tu tulis dalam Facebook. Kenapa tuan-tuan? Mengganggu niat dia dalam mengajar. Dia tak nak fikir pun sebenarnya benda-benda macam tu. Tapi bila hidup dia memang dia survive dengan tu, maknanya kalau tuan-tuan buat macam tu pada dia, memang mengganggu perjalanan dakwah dia. Sebab tu dalam khalwah Syekh tak suruh kita fikir semua benda. Soal makan minum pun tinggal, biar orang urus. Sebab tu bagi pendakwah, biar orang jaga. Sebab tu kadang-kadang orang pendakwah yang jenis selebriti perlu kepada PA tu. Jangan dia urus bab duit. Dia mengajar. Tak tunggu gitu. Mengajar. Lepas tu soal masuk, soal apa semua orang lain urus.
supaya dia tak memikir ada duit tak kita nak gini, ada duit tak kita nak itu ni. Gitu pening pada tegur gitu. Itu saya sebut contoh. Niat orang dah betul dah, kadang-kadang terganggu di tengah perjalanan. Ni awal-awal lagi ni niat macam ni. Niat macam ni memang salah lah. Awal-awal lagi memang nak cari perkara-perkara selain daripada Allah. Baik. Maka kata Imam Ghazali, maka qasadnya ini, maka mereka itu sangat jahat. Sangat jahat. Imam Ghazali kata niat yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia boleh merosakkan ummah. Dia boleh menipu ummah. Menipu ummah ni maknanya orang tengok dia ni macam orang ahlul ilmi betul-betul. Tak, dalam niat dia ada harta, ada pangkat, ada kemegahan, ada kemuliaan dan sebagainya lah yang dia cari. Baik. Habis itu sambung, maka jika dikekalkannya akan qasadnya tu akan datang, insyaallah. Wallahu a'lam wa ilmuhu at